Okay, gossip time. Ui, korang ni tak boleh janji Kalau janji new collection kalau janji tapi tengoklah mood. tengok mood dia pula. Kalau orang tak aneh-aneh, kita Ipan, cuba korang call Ipan. call. Tuntut Ipan hari ni busy. Saya tak tahulah boleh cerita kat benda ni kan. I mean, kan macam tak apalah, kata lah taklah rumah ni asalnya plannya nak duduk ramai-ramai kan, dengan mak ayah saya semua. Tapi mestilah orang tua kita dia dah biasa duduk Johor kan, macam happy lagi, macam seronok lah duduk Johor. So Mira rasa macam seorang-seorang, I mean tak ramai pun kat rumah ni. Dan kat rumah ni memang, macam nak cakap Dulu ada Nurin. dia ada Nurin. Lepas tu Nurin pun dah jadi, dia dah kerja kat Johor. So saya tak dan, saya tak sempat. Rumah ni dia banyak space kan, banyak space sikit. So macam sunyi betul. Sunyi betul. So macam, bah, abah jual lah rumah ni bah, biar rasa sunyi bah. Macam tu lah, kena kahwin baru tu lah kan. Ingatkan dulu-dulu kahwin awal kan. So bila kita belum berkeluarga, of course yang lain-lain bila berkeluarga duduk sendiri. Kan, rasa macam, tapi rumah ni kalau ramai-ramai shock. Serius best. Sebab macam privacy kan. Lepas tu best lah, macam tengok abah buat tempat jamming, naik view time gossip. Itulah korang. Okay, rumah Mira. Alhamdulillah kan. Saya selalu menumpang. Ada berapa bilik tu semua biarlah rahsia kan. Cukuplah Mira cerita sikit kenapa pindah. Kan korang terkejut pula tiba-tiba Mira upload video. Rumah bela rumah lain ni. Ipan lagi lah macam, oh Alis tak nak jaga rumah ni seorang-seorang. Alis nak kena sapu daun. Tapi sekarang saya ada helper nama dia Tasa Comel. Nanti saya kenalkan dia. Kecil je, umur 19 tahun. Lagi nak konsep apa? Tasa buat aset lah Mira. Bukan rumah Mira pun. You ada tak nak? Duduk rumah yang macam, tak tahu lah, Kicap kacau. yang nak, yelah kalau kita balik lambat pun kita tak risau kan. Macam Pindah mana dia Ipan? Nak balik ke? Tak ya, sewakan je. Dia busy sikit hari ni. Susah nak cakap sewa tak kot. Rumah ni banyak juga orang nak shooting semua kan. Tapi taklah, susah nak jaga barang-barang. Yelah kita sayang memandang rumah ni kan, daripada rosak. Lagipun nak jaga privacy juga. Nak jaga safety wise, privacy wise, macam-macam lah. So tengah pening lah ni, duk angkut barang saya pula banyak betul. Tak tahu nak dengar mana. Q, tengok dia dah marah. Q cakap slow sikit. Okay. Balik dulu. Q nak balik dah. Semua orang marah. Tadi Mira borak apa dengan Lofa. Ya Allah, semua nak tahu korang. Borak biasalah. Saya memang selalu borak dengan Kak Lofa. Borak pasal kelas, sebab dia memang, dia penuh dengan ilmu. Saya suka tanya dia banyak benda. Even time saya haji dulu pun, saya banyak juga tanya dia. Okay, untuk baju saya memang nak buat pre-love. Tapi saya rasa saya tak ada masa nak buat pre-love tu. Macam mana beg kuning lagi ke? Tak ada. Korang yang ada beg kuning tu, korang keluar live dulu, masuk balik. Dah tak ada dah. Dah. Gosip balung. Okay korang,
Ipan duduk mana? Ipan duduk dalam store.